Okey, Assalamualaikum. Sekarang ni kita bersama dengan, saya nak jumpa dia merata juga. Saya nak jumpa dia dekat TikTok. Tu macam-macam event lah dia mesti ada punya. Dia ni budak yang aktif lah. Tapi saya tengok konten Din lah tu. Rupanya Din mak ayah tak ada dah. Tak ada. Bila dia meninggal? Mereka meninggal bulan 12. Bulan 12. Bulan 12 tahun berapa lepas? Bulan 12 2000 ayah 2020. Ha. Mak 2019. Oh, beza setahun saja dah. Beza setahun. Din berapa adik-beradik? Saya 4 dia adik. 4 adik-beradik. Din yang ke? Saya yang keempat lah ni. Oh, last sekali. So lah ni duduk dengan siapa? Duduk dengan kok nombor 2. Duduk dengan kak nombor 2. Oh, so lah ni Din nak kerja apa? Kerja sekolah lawan Malaysia. Oh, rela. Ya. Oh, cukup tak? Cukup tak? Cukup alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya tanya Din ni, dah lalang kat sini kan. Bayangkanlah Din, mak dengan ayah Din ni duduk dengar ni. Raya nak main ni nak cakap apa kat dia? Nak ucapkan Al-Fatihah kan apa? Okey. Lepas tu apa? Baca Yasin dan solat. Lepas tu kalau wish raya tu nak cakap apa? Nak wish raya macam mana kat dia? Ya raya. Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri maaf zahir dan batin. Nak jumpa mak, lepas tu nak buat apa? Nak baca Al-Fatihah kat apa? Jom apa? Depa kubur mana? Kubur apa dekat Masjid Lah Kepak. Masjid Lah Kepak. So dia selalu pi tak? Ada pergi raya. Ya. Kadang Jumaat dia pergi. Duk pi juga. So sembahyang Jumaat kat sana, Sampai Jumaat. lepas tu pergi sana. Baru pergi. Okey. So lepas depa tak ada tu kehidupan dia berubah tak? Dah alhamdulillah. Alhamdulillah. Berubah dah. Berubah. Jadi jannah. Dah kata. Dah apa? Makan bercukupmu. Ya, ya, maksudnya dia boleh sarah diri lah. Boleh sarah diri dah. Okey, terima kasih Jo. Inilah kekuatan sebenar Aidilfitri dan beliau yang boleh kita contohi. Sebab apa, walaupun dia, yalah, saya pun tak ada ayah, tapi dia ni didugai dengan tak ada ibu dan ayah, tapi dia masih lagi cekal untuk mengharungi kehidupan dia. Dia teruskan bertugas sebagai ahli sukarelawan dan untuk sarah diri dia. Walaupun dia duduk dengan kak dia, dia masih ada income untuk dia. Terima kasih, Din. Okey. Selamat Raya Aidilfitri, Mak Zai Batin. Saya nak interview adik Damia pula.